Katanya tuan rumah hari tu rumah tu kena rombak. Itu bukan Yusri ke? Jom. You anak Dola ke? Ya saya anak Haji Dola. Lama tak nampak kamu ni. Sejak ayah kamu meninggal tu. Ni balik ni kenapa? Itulah Cik ni. Rumah lama tinggal kan, saya ingat nak kemas-kemas sikit. You memang banyak bagus kan. Azhar. Ini di rumah memang orang cakap kosong ni, tak ada orang mau duduk. Ya. Macam kamu. Chong. Tu siapa Macam kenal lah pakcik tu. Tu Pakcik Malik. AJK Surau. Dengar cerita dia tu gila. Ayah, jangan cakap macam lah. Cuma sakit sikit. Mana ada sakit dia gila lah. Ayah. Kamu ni. Dah lah Yusri. Aku nak naik atas dulu. Jumpa lagi lah nanti ya. Okey Cik ni. Kenapa Syed? Assalamualaikum pakcik. Pakcik tengok siapa kat sini? Tak ada siapa. Tapi sampai bila? Sampai bila apa tu pakcik? Sampai masa cukup untuk amanah. Amanah? Aku nak sampai ke amanah. Amanah apa pakcik? Pakcik? Aku tak salah. Aku tak salah. Bukan aku yang salah. Bukan aku. Aku tak gila. Aku tak gila. Pakcik balik. Pakcik. Busuk ni pakcik. Tak mandi. Pakcik. Pakcik balik. Isteri ni. Pakcik. Pakcik. Ya Allah. Tolong. Pakcik. Bangun pakcik. Pakcik. Assalamualaikum. Makcik. Bila? Sekarang? Sekejap. Baik. Oi, kau buat apa ni? Dola. Kan? Pencuri ya? Ya aduh. Woi, pencuri. Jom. Kau nak curi tabung surau ya? Tak sangka kau rupanya AJK Surau konon. Pui. Salah faham ni. Sumpah saya tak buat apa-apa. Saya cuma nak... Sumpah konon. Dah kantoi ni. Kau tak nak mengaku lagi? Tak bang, saya tak buat apa-apa. Saya cuma nak kutip duit je. Kau ingat duduk kampung semua ni bodoh ke? Kau sini. Bang. Ya. Kau tunggu kau. Tengok apa kau buat. Sumpah saya tak buat. Kau sini. Alah bang. Bang, asal kau je nampak baik? Perangai. Bang, ni asal? Dia duit je bang. Saya curi tabung surau. Ini mandi ni. AJK Surau tu ke? Apa lagi? Oi.
Kalau kau baca surat ni, maknanya aku dah tak ada. Tapi aku tak tenang. Malam tu, aku yang ambil tabung surau. Aku terdesak balik. Duit beasiswa Yusri sangkut. Bini sakit. Gaji tak masuk. Lepas kita terlanggar, aku tahu kau cam muka aku. Tapi kau diam. Kau kutip duit. Orang datang salah faham. Terus tuduh kau. Aku tengok je. Aku imam balik. Aku takut nak mengaku. Aku biarkan kau kena. Maafkan aku, Malik. Kau tanggung aib aku. Sorang-sorang. Aku sahabat kau. Tapi aku lari. Najam pengecut. Maafkan aku, Malik. Maafkan aku. Pakcik, terima kasih sebab lindungi kebenaran, sebab simpan aib ayah saya demi sebuah kemanusiaan yang orang dah lupa. Saya janji nama pakcik takkan hilang macam tu je. Saya akan teruskan amanah ni. Masyarakat perlu tahu, kadang diam itu tanda kepercayaan, dan pengorbanan pakcik adalah erti sebenar Madan.